Bertemu kembali di channel Kiam Plan. Pernah tak anda tanam kacang boto tetapi buahnya kurang ataupun pokoknya bantut? Hari ini saya nak bawa anda lihat perjalanan lengkap kacang boto saya dari usia 3 minggu hingga ke hari tuaian. Kita akan tengok macam mana penggunaan baja organik boleh buat pokok kita berbuah. Jom ikut saya ke batas. Sekarang usia kacang boto saya dah masuk 3 minggu selepas ditanam. Pokok dah mula nampak stabil. Hari ini kita gunakan baja tai ayam, kita taburkan terus di atas batas. Kenapa tai ayam? Sebab ia sangat kaya dengan nitrogen untuk besarkan daun dan batang. Lepas tabur, kita jangan biarkan saja. Saya akan cangkul sedikit tanah ini. Kita nak tanam baja tu supaya tak hanyut bila hari hujan. Lepas tu kita gempurkan tanah betul-betul supaya baja tai ayam tadi bercampur rata. Bila tanah gempur, akar kacang boto lebih senang nak berjalan cari makan. Tengok tu, tanah pun dah nampak lebih hitam dan subur. Jam celik dah masuk sebulan usia kacang boto kita. Tengoklah, pokok dah mula naik tinggi. Pucuk-pucuknya dah mula mencari tempat untuk berpaut. Apa yang paling seronok, bunga pertama dah mula keluar. Warna ungu lembut ni memang tanda pokok kita cukup nutrisi. Memandangkan pokok dah makin tinggi, hari ini saya kena siapkan kerja mengikat tali atas para. Kita kena pandu arah pertumbuhan dia supaya dia tidak menjalar ke tanah. Kerja ini kena teliti sikit supaya tali tu kuat nak menampung berat buah nanti. Usia kacang boto kita dah masuk 1 bulan 2 minggu selepas ditanam. Suasana kat kebun dah mula berubah. Bunga makin banyak, ada yang sudah kembang mekar dan ada lagi yang masih pucuk. Tengok ni, sudah ada yang jadi buah. Kecil lagi, tapi bentuk botol tu dah nampak jelas. Walaupun dah berbuah, jangan lupa bagi makanan lagi. Saya tabur lagi baja tai ayam sebagai sokongan. Masa berbuah ni, pokok perlukan banyak tenaga. Jadi jangan kedekut bagi baja. Inilah saat yang paling kita tunggu-tunggu. Usia kacang boto sekarang dah mencecah 2 bulan setengah. Dialah hasilnya. Buahnya besar, hijau pekat dan sangat rangup kalau buat ulaman ataupun goreng belacan. Hari ini kita akan petik semua yang sudah sedia. Memang puas hati tengok hasil titik telur sendiri dari 3 minggu lepas sampai sekarang.
kasih kerana setia menonton perkembangan kacang botol saya. Terbukti dengan penjagaan tanah yang betul dan baja tai ayam, hasilnya memang tak mengecewakan. Jangan lupa like, komen dan subscribe Tiang Plan untuk lebih banyak tip berkebun. Kita jumpa lagi di video yang akan datang.